Satu kajian yang diterbitkan pada tahun 2018 dalam Journal of Function Foods menunjukkan bahawa pengambilan apple cider vinegar setiap hari selama 12 minggu dapat membantu penurunan berat badan dan mengurangkan lemak badan pada wanita yang obes. Itu antara bacaan saya melalui pencarian saya berkenaan dengan kebaikan mengamalkan apple cider vinegar. Banyak lagi, ianya mampu menurunkan kadar kolesterol jahat dalam tubuh. Ianya juga dapat mengurangkan kadar cetusan insulin dalam tubuh. Dan dengan itu, ianya sangat sesuai kepada mereka yang ada masalah diabetes, ada masalah hypertension. You all nak amalkan, you all boleh amalkan apple cider vinegar. Tapi, kena beringat, ianya bukanlah satu produk yang ajaib yang hanya dengan mengamalkannya saja dapat menurunkan berat badan dan memberi kesihatan kepada tubuh you all. You all tetap perlu untuk berusaha ubah tabiat pemakanan you all yang menggemukkan dan juga jangan bermalasan. Tuan-tuan dan puan, saya harap kongsian pada hari ini dapat membantu you all dalam usaha you all untuk turunkan berat badan. Assalamualaikum, salam sejahtera dan bye-bye.